Dari Istanbul beliau datang. Otak jam yang pertama dibuka jala. Tekanan berterusan yang dilakukan dan bina pertama yang ke-50 João Figueiredo. Ya, disebabkan menangi bola di kawasan tengah dan membuat layar di bola 30-40 meter dan cuba mencari ruang yang baik untuk membuat percubaan. Ada biarkan pemerintah pertahanan pertahanan Vietnam je dan kita terpaksa memerhatikan bola itu masuk. Dengan darah di kepalanya, dengan balutan di kepalanya, dengan 30. Pasukan pasukan amat bijak membuat lari ke hadapan dan dapat melihat di mana ada Ronaldo lari ke hadapan dan jaringan yang mudah yang simple dan jaringan yang kuat untuk melakukan dari kedua pasukan pasangan. Pengorbanan besar dan akhirnya lihat kepada ketajaman. Dan ke sebelah kiri untuk disudahkan oleh Rebecca Minong. Dia menyempurnakan. Dia dimulakan oleh John Poole membuat larian ke hadapan dengan baik dan Arif Aiman cuba membuka ruang sahaja untuk mendapatkan betul-betul timing yang cukup baik, satu lorongan yang baik di dalam kawasan kotak penalti dan hantaran rendah di kawasan mampus disudahkan oleh Corbino yang tidak berhenti membuat larian follow up untuk memastikan ramai pemain di kawasan kotak penalti pasukan. Bukan satu, bukan dua, dan juga bukan tiga. Namun nampak jaringan untuk melengkapkan terus. Tapi kalau kita lihat di sini antara daripada Enrico Santos di kawasan near post memang cukup tepat dan di mana kedudukan John Poole hanya berlari sedikit ke hadapan dan membuat sentuhan melakukan slicing saja untuk mendapatkan Yang kedua, bermulalah jaringan demi jaringan yang berlaku. Selama minit ke-49 Nusi João Figueiredo. Seterusnya, Rodrigo